Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita dengar Donald Trump kata apa tadi. By the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make it deal. Okey, dalam video tersebut Donald Trump baru saja tadi malam dikatakan ada sebuah lagi kapal induk yang tengah berjalanan pergi ke pintu sempadan ataupun sempadan lautan Iran, dan dia kata saya berharap kami berjaya membuatkan satu perjanjian untuk menyelesaikan masalah-masalah semua. Itu adalah bukan satu ucapan yang biasa sebenarnya. Itu adalah satu ugutan terbuka terhadap Iran juga. Kerana ini adalah kapal yang kedua yang membawa pesawat-pesawat tentera yang akan hampiri dengan Iran. Itu pun selepas negara-negara Arab, contohnya Qatar, Dubai, Saudi, tidak membenarkan Amerika untuk menggunakan pengkelan-pengkelan tentera USA yang berada di negara mereka masing-masing untuk menggunakan bengkalan itu terhadap ataupun atas serangan yang akan berlakukan di atas Iran. Jadi Amerika memilih untuk menghantarkan 2 buah lagi untuk berhampir dengan Iran. Maksudnya Amerika tidak akan menggunakan bengkalan-bengkalan yang berada di kawasan Timur Tengah ataupun di negara-negara Arab sekeliling itu, dan dia akan menggunakan kapal induk tersebut